Ini dia OnePlus 15 phone flagship dari OnePlus. Phone ni dah pun rasmi dekat Malaysia dengan harga jualan RM4,400. Jadi macam biasa, ini dia first impression aku pasal phone ni. Dari segi design, memang ada perubahan dengan rekaan modul kamera baru dan juga kemasan yang lebih premium. OnePlus 15 dah tak ada lagi elemen curve dekat skrin dan juga back panel. Sekarang menggunakan rekaan skrin jenis flat dan rekaan sisi guna jenis boxy. Kalau sebelum ni, OnePlus guna kamera modul jenis bulat, tapi untuk OnePlus 15 ni, OnePlus guna rekaan modul kamera segi empat dengan sudut bulat. Rekaan ni sama macam Oppo Find X9 series. OnePlus 15 ni ada 3 pilihan warna iaitu Sandstorm, Infinite Black dan juga Ultraviolet. Dan kat tangan aku ni adalah warna Sandstorm, warna yang popular untuk OnePlus 15 kali ni. Phone ni ada skrin yang cantik dan juga vibrant bersaiz 6.17 inci LTPO AMOLED dengan resolution 1.5K. Kalau korang tengok betul-betul, bezel phone ni memang betul-betul nipis, hanya 1.15 mm sahaja. Selain tu, skrin phone ni turut menyokong refresh rate yang lebih tinggi iaitu 165Hz dan nits brightness phone ni boleh turun sampai 1 nits untuk jaga kesihatan mata. Untuk performance, memang korang tak perlu risau sebab phone ni dikuasakan dengan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang dipadankan dengan RAM 16GB dan juga storage dalaman sehingga 512GB. Skor Antutu untuk phone ni mampu mencapai sehingga 4 juta. Dari segi fotografi, OnePlus 15 menggunakan sistem 3 kamera belakang dengan sensor utama 50MP yang menjanjikan hasil gambar terbaik dalam pelbagai keadaan. Malangnya, OnePlus tak lagi bekerjasama dengan Hasselblad tapi guna tuning image sendiri yang dipanggil sebagai Detail Max Engine. OnePlus 15 ini dilengkapi dengan kapasiti bateri yang besar iaitu 7300 mAh yang menyokong pengisian 120W wired dan 50W wireless charger. Spesifikasi lain, phone ni ada triple IP rating iaitu IP66, 68 dan juga 69K. Support juga Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 dan menjalankan Android 16. Dengan harga jualan RM4,400, korang rasa OnePlus 15 ni berbaloi ataupun tidak? Cuba komen dekat bawah.